Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Yang berusaha seluruh ahli jawatan kuasa kerja Masjid Nur Ramadan yang kita hormati lagi kita muliakan, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, dan seterusnya seluruh muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana malam ini kita dapat meneruskan lagi kuliah tadabbur Quran kita. Dan ayat yang kita akan sambung perbincangan kita adalah menerusi ayat yang ke-15 daripada surah Al-Baqarah. Surah 2 ayat yang ke-15. Jadi sama-sama kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Maksud ayat ini adalah Allah ia membalas balik olok-olokan mereka. Dan yamudduhum ia membiarkan mereka fi tughyanihim di dalam kederhakaan bagi mereka, ya'mahun dalam keadaan mereka teraba-raba. Allah dia membalas balik olok-olokan mereka dan dia membiarkan mereka di dalam kederhakaan dalam keadaan mereka teraba-raba. Jadi kita jumpa sekali lagi kata ganti nama mereka, tuan-tuan. Siapakah mereka? Ya, barakallahu fikum. Mereka di sini masih lagi membincangkan tentang orang-orang munafik. Iaitu ayat ke berapa? Ayat? Itu sebelah tu. Awal lagi, ayat ke-8 kan? Ayat ke-8. Ayat ke-8 tu siapa dia orang munafik Allah terangkan? Orang yang mengaku beriman kan? Beriman padahal tidak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Sebahagian manusia itu dia mengaku bahawa dia beriman. Kami beriman kepada Allah. Kami mengaku bahawa kami nak ikut Quran. Jadi itu maksud dia, kami beriman kepada Allah, kami nak ikut Quran. Quran ni kalam Allah. Wa bil yaumil akhir, dan kami juga beriman kepada hari yang kemudian. Hari kemudian tu hari pembalasan. Kami juga nak beramal supaya kami boleh masuk syurga. Ini janji mereka. Sebahagian manusia ada yang mengaku kami beriman kepada Allah, kami nak ikut Quran. Wa bil yaumil akhir, dan kami nak beramal supaya kami masuk syurga. Kata Allah, padahal tidaklah mereka orang yang beriman. Ayat yang kita sedang bincang, ayat ke-8 itu bersambunglah sampai 9 dan sekarang ayat ke-15. Jadi pada ayat yang ke-14, sebelum dari 15 ni, Allah cerita bagaimana pada ayat yang ke-14 orang-orang munafik ini mereka memperolok-olok
Mereka mengolok-olok. Apa ayat dia berbunyi, ayat ke-14 tu? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik itu, berimanlah kamu, apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka kata kami beriman. Apa maksud mereka? Mereka mengaku mereka beriman. Kita bincang tadi, mereka mempamerkan imej mereka macam orang beriman juga. Orang beriman solat, dia pun solat. Padahal dia solat dalam keadaan apa? Malas. Dia tak suka pun apa yang dia baca tu. Orang beriman infak, dia pun infak juga. Tapi dia infak dalam keadaan terpaksa. Dia benci dan dia menunggu-nunggu supaya apa? Program-program, agenda-agenda Rasulullah ini terkubur, gagal. Itu yang diharapkan. Tapi kalau menentang nampak sangat. Jadi dia hanya berpura-pura. Rupanya kepura-puraan tersebut atau olok-olokan mereka itu Allah balas. Allah bukan biarkan mereka selesa mengolok-olok Rasulullah. Jadilah ayat ke-15 ni Allah kata tadi, Allah balas olok-olokan. Mereka mengolok-olok orang beriman, tapi rupanya Allah balas balik. Cuba tuan-tuan tengok macam mana Allah balas. Buka surah 68. Ayat 44. Surah 68, muka surat 566. Muka surat 566. Allah sebut istilahnya adalah istidraj. Itu maksud Allah membalas kepada mereka. Disebut apa tuan-tuan? Istidraj. Muka surat 566. 566 surah 68 surah apa? Al-Qalam. Ayat yang ke-44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Jadi untuk orang-orang yang ingkar, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, Allah kata apa dia? Maka biarkan aku dan orang yang ia mendustakan terhadap bicara ini. Al-hadis di sini maksudnya Al-Quran. Allah sebut Al-Quran ini bicara Allah. Allah turunkan sebagai panduan. Tetapi ada orang yang sombong. Dia mendustakan. Macam sama kita baca dalam surah Al-Mulk. Kan bila ditanya para malaikat penjaga neraka kepada orang-orang yang ingkar ketika mereka di dalam neraka, malaikat tanya apa dia? Alam ya'tikum nadhir? Tak datang ke kepada kamu pemberi peringatan yang membawa Al-Quran ini sebagai peringatan untuk kamu? Apa jawab orang-orang ingkar dalam neraka? Qalu bala. Mereka berkata, ya, bahkan telah datang. Qad ja'ana nadhir. Benar-benar telah datang kepada kami pemberi peringatan yang membawa Al-Quran ini, yang membawa hadis ini, bicara ini. Qad ja'ana nadhir fakadzabna. Tapi apa kami buat? Kami dustakan. Kami kata ini cerita-cerita dongeng. Dalam Quran Allah sebut orang-orang ingkar tuduh Al-Quran ini asatirul awwalin, kisah dongeng.
Apa maksud kisah dongeng, tuan-tuan? Kisah kartun. Tuan-tuan, contohnya kalau kita kata tentang kisah hang tuah, orang Melayu ni dengan hang tuah di dekat. Tapi walaupun dekat pun manusia dengan hang tuah, tuan-tuan. Kita orang Melayu ni. Tapi saya tanya tuan-tuan, di manakah, bukan kubu hang tuah, di manakah perkataan hang tuah ataupun peribadi hang tuah yang tuan-tuan contohi dalam kehidupan tuan-tuan? Ada ke tak ada? Katalah tuan-tuan pergi sekolah atau pergi kerja ke tuan-tuan buat ini sebab apa? Hang tuah macam ni, ada tak? Tak ada. Tapi kita suka, kita ni ada apa, dekat dengan hang tuah. Jadi maksudnya apa tu? Kita jadikan kisah hang tuah ni kisah dongeng lah. Kita bercerita tentang hang tuah, tapi sikit pun kita tak ambil dalam kehidupan kita hang tuah. Yang saya tahu kita sebut apa dia, riwayat hang tuah, takkan Melayu hilang di dunia. Ada masalah aja, itu yang kita sebut. Tapi hal lain-lain apa hang tuah buat, kita pun tak tahu. Jadi itu mana apa, kisah apa tu? Kisah dongeng. Kisah yang tuan-tuan dengar, betul tuan-tuan pun tak tahu je. Itulah dia maksudnya Quran ni. Bila kita kata Quran ni kisah dongeng, maksudnya apa? Dia dengar Al-Quran tapi dia pun tak tahu je. Jadi orang-orang yang macam ni kata Allah, nanti di akhirat, dalam ayatnya Allah kata dia, biarkan aku dengan orang yang mendustakan Al-Quran ini. Biar aku settlekan. Kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku akan datangkan istidraj. Tu, sanastadrijuhum. Sanastadrijuhum. Dia berkata istidraj. Istidraj tu dia berkata itulah nastadriju. Tu depan tu ada nun, belakangnya dhammah, itu kami. Kami berikan istidraj. Apa tu istidraj? Tentu apa tu istidraj? Asalnya dari segi bahasa, istidraj tu maksudnya berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Apa yang berangsur-angsur tu? Allah berikan kelebihan ataupun limpahan nikmat yang berangsur-angsur tanpa mereka sedar, membawa menuju ke mana? Ke neraka. Itu istidraj. Allah bagi kelebihan, Allah bagi lagi nikmat, tapi secara berangsur-angsur, tanpa sedar. Lama-lama dia makin hanyut, akhirnya dia menuju ke mana? Ke neraka. Jadi tengok Allah kata apa dia? Sanastadrijuhum, akan kami istidrajkan mereka min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak tahu. Mereka sangka ini adalah janji Allah, Allah bagi mereka, Allah muliakan mereka dengan nikmat. Tengok Muhammad, kami macam ni pun Allah bagi macam-macam. Kata Allah lagi, wa umli lahum, dan aku biarkan mereka. Aku lanjutkan mereka, aku biar lagi mereka hanyut. Itu maksud dia. Inna kaidi matin, sesungguhnya perancangan aku begitu dahsyat sekali. Ayat ini tuan-tuan boleh baca juga dalam surah 6 ayat 44. Surah 6 ayat 44. Sama maksud dia. 6:44. Surah 6 ayat 44. Ke surat 132. 132. Macam mana cara Allah istidraj mereka dari arah yang mereka tidak tahu? Tadi kita sebut adalah dengan Allah memberikan nikmat yang berangsur-angsur mengheret mereka ke neraka. Muka surat 132. Surat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Tuan-tuan kena ingat ayat ni, surah 6, surah Al-An'am ayat 44 ini, inilah dia definisi istidraj. Dalil istidraj tadi surah 68. Allah kata orang yang mendustakan ayat-ayat kami ni, kami akan sanastadriju. Kami akan istidraj mereka. Apa maksud istidraj? Berangsur-angsur. Apa yang berangsur-angsur tu? Dari arah yang mereka tak sangka-sangka. Keterangan dia pada ayat ni. Surah 6 ayat 44. Allah berfirman, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepadanya dengannya. Apa tu? Al-Quran tadi, Al-Hadis yang mereka dustakan. Al-Quran Nabi Muhammad SAW bawa tu. Dan hari ini kita pula disuruh untuk belajar Al-Quran. Hari ini kita buat tak tahu ke? Kita tak nak ambil peduli atau tak nak sebarkan kepada orang ramai. Kita biarkan kehidupan kita tanpa Al-Quran. Sedangkan kita diberi peringatan tentangnya. Semoga Allah pelihara kita, tuan-tuan. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Ini istidraj tu. Ini yang saya sebut tadi apa? Nikmat ataupun kesenangan tu. Kata Allah apa dia? Kami fatahna, kami akan bukakan ke atas mereka pintu-pintu tiap-tiap sesuatu. Maksud dia apa dia? Nikmat Allah bagi banyak-banyak. Tiap-tiap sesuatu makin besar. Apa kesalahan mereka? Mereka melupakan apa yang diperingatkan. Quran. Kita tinggal ke Al-Quran, Allah jadikan apa dia? Allah buka pintu-pintu macam-macam. Ada orang Allah bagi limpahan nikmat. Kalau peringatan untuk anak-anak muda, tuan-tuan, boleh ingatkan juga ayat ni. Kalau tak nak belajar Al-Quran, Allah akan biarkan kita penuh dengan apa? Kesenangan. Allah tak kata nikmat saja, Allah kata Allah buka tiap-tiap pintu sesuatu. Itu je. Jadi kalau untuk orang muda hari ni, tuan-tuan, dia pun ada harta banyak. Budak-budak, remaja. Tapi macam mana Allah lalaikan manusia itu bila dia lupakan peringatan Allah? Ini pun Allah boleh limpahkan macam-macam, tuan-tuan. Bila anak-anak kita lupa je Al-Quran, nescaya dia akan buka ini dan Allah akan bukakan macam-macam untuk dia dalam phone ni. Dia akan buang masa dengan game dia ke, dengan hiburan dia ke, dengan perkara-perkara yang haram untuk ditonton. Hanya kerana apa dia? Melupakan apa yang Allah ingatkan, iaitu Al-Quran. Untuk orang yang ada nikmat pula, yang mungkin ada kedudukan pula, dia rasa Allah bagi lagi dia harta yang banyak, Allah bagi dia kedudukan. Dia rasa tengok, tuan-tuan tanda muka surat ni, tuan-tuan tanda muka surat ni, kita buka surah 89 sekejap. Muka surat ni kita tanda, buka 89. Surah 89. Tapi muka surat tadi tuan-tuan tanda nah, nanti nak buka balik sebab kita tak habis baca lagi tadi. Surah 89 ayat yang ke 15. Muka surat 593. 593. Surah 89 ayat 15. 15 dan 16, tuan-tuan eh. Dua ini.
Okey, kita tengok surah 89, muka surat 593 ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Okey, maka adapun manusia itu apabila Allah ujinya, iaitu Tuhannya mengujinya, lalu Tuhannya memuliakannya. Tuhan bagi macam-macam dekat dia. Wa na'amahu, dan Tuhan pula melimpahkan nikmat kepadanya. Ketika itu dia kata apa dia? Fayaqulu, dia kata, Rabbi akraman. Tuhan aku muliakan aku. Betul ayat 16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Di wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi, maka apabila dan adapun apabila Tuhannya mengujinya dengan menyempitkan rezeki dia, jadikan dia susah. Ketika dia kata apa? Fayaqulu rabbi ahanan. Dia kata Tuhan aku menghina aku. Jadi dia nampak apa tuan, sifir manusia yang ingkar ni, dia nampak kalau dia dilimpahi dengan kenikmatan, itu tanda Allah sayang kat dia. Allah mulia kat dia. Sebab tu dia tak rasa bersalah mengingkari apa yang Quran sebut. Mereka tak berasa bersalah tak ikut Nabi sebab Tuhan masih sayangkan dia. Tuhan masih bagi macam-macam dekat dia. Sebenarnya tadi kita tengok dah, rupanya itu apa dia namanya? Istidraj. Bila dia ingkar, bila tinggalkan Al-Quran, tetapi pada masa yang sama, Allah bagi nikmat, itu namanya istidraj. Itu namanya apa? Istidraj. Apa fungsi dia? Okey, sekarang tuan-tuan buka balik surah 6 ayat 44 tadi. Muka surat 132. Tadi kita ada tanda. Tuan buka balik muka surat tersebut. Baik, jumpa dah muka surat 132 ayat 44. Tuan-tuan tengok balik dari awal. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan mereka terhadapnya, iaitu mereka meninggalkan Al-Quran. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Lalu kami bukakan ke atas mereka pintu-pintu kesenangan tiap-tiap sesuatu. Banyak tak Allah bagi? Banyak. Tetapi ketika ini, dia rasa tak benda tu masalah dekat dia? Dia tak rasa. Sebab apa? Tadi surah 89. Mereka rasa apa dia? Allah muliakan kami. Sian kan orang susah tu. Kita macam ni pun tapi tetap juga Allah bagi. Dia sangka begitu. Dia hanya melihat kebendaan sebagai kayu ukur kejayaan. Belum tentu tuan-tuan. Dan juga pula, dan pada yang saya juga tuan-tuan jangan salah faham. Bukan asal Allah bagi nikmat macam-macam tengok rumah orang kaya, ni maksudnya Allah bagi istidraj. Bukan. Istidraj tu syarat dia apa dia? Bila mereka meninggalkan Al-Quran itu. Bila mereka tidak lagi pedulikan Al-Quran. Ketika itu Allah berikan nikmat, itulah namanya istidraj. Kata Allah, hatta idza farihu bima utu, sampailah mereka rasa gembira. Farihu tu mereka rasa gembira berserta dengan bangga dengan apa yang kami kurniakan kepada mereka. Akhadnahum baghtah. Ini kita takut. Inilah kemuncak istidraj. Kami seksa mereka tiba-tiba. Apa maksud seksa tiba-tiba? Allah cabut nyawa dengan tiba-tiba. Tahu-tahu mati. Macam kita tahu mati sini. Fa idzahum mublisun. Maka ketika itu, ketika diseksa dengan dicabut nyawa dengan tiba-tiba itu, mereka jadi orang-orang yang putus harap. Kalau Allah uji dekat dunia tuan-tuan, macam kita baca dalam surah Sajadah, itu tujuan dia untuk apa? Allah nak suruh kita kembali taat kepada Allah.
Tapi kalau diuji dalam keadaan apa dia, Allah terus ambil nyawa kita. Dalam keadaan kita tak sempat untuk kembali bertaubat kepada Allah kerana meninggalkan Al-Quran, ketika itu jadilah mereka orang yang putus asa. Maksud putus asa, tak ada peluang lagi dah. Habis selama ni dia dapat nikmat, rupanya itulah istidraj. Jadi orang yang dapat istidraj ini, kehidupan dia, apa yang dia buat kat dunia ni, dia tak lain, tak ubah seperti apa dia, fata morgana. Dia sangka dia buat ini semua hebat. Bukan dia tak menyumbang. Jadi orang munafik menyumbang tak tuan? Dia menyumbang. Tapi dia tak suka pun. Tapi Allah bagi lagi nikmat. Dia sangka dia dah buat benda yang baik. Rupanya nanti bila dia dah dicabut nyawa oleh Allah, kemudian tiba-tiba nanti dia akan bertemu dengan Allah, dia tengok amalan-amalan dia, harta-harta dia, anak-anak dia dulu, seperti apa dia? Seperti fata morgana. Tuan-tuan buka surah 24 pula. Buka surah 24 ayat 39. Muka surat 355. Jadi amalan dan usaha mereka dekat dunia ni seperti apa? Fata morgana. Apa maksud fata morgana? Allah terangkan dalam ayat ni. Kita pun tahu tuan-tuan. Masa kecil anak-anak tanya, nampak air, dia kata dekat tengah-tengah jalan raya tengah panas tu. Diingatkan air rupanya apa tu? Itulah fata morgana kan. Logam maya. Baik. Ayat 39, surah yang ke-24, muka surat 355. Ibu-ibu kat belakang okey ke? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu az-zam'anu ma'an hatta idza ja'ah lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah. Wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang ingkar, itu orang-orang yang dulu dia apa? Tak peduli ke Al-Quran. Kata Allah, amalan mereka, usaha mereka, kerja keras mereka dekat dunia, yang mereka sangka Allah bagi macam-macam tu, akhirnya jadi apa? Kasarabin biqi'ah. Seperti apa dia? Seperti fata morgana di tanah yang lapang. Apa itu fata morgana? Orang yang kehausan menyangka bahawa yang dia nampak macam dia jauh nampak air itu, tiba-tiba bila dia datang dekat kepada air tersebut, lam yajidhu syai'an. Daripada jauh nampak dah, dia dahaga ni. Az-zam'anu ialah orang-orang yang sangat dahaga. Daripada jauh padang pasir mereka nampak lekuk tu, tiba-tiba ada air mengalir. Datang dekat, rupanya apa? Tak ada apa-apa. Itu hanyalah apa dia? Ilusi mata mereka melihat keadaan logam maya, apa fata morgana tersebut. Yang ada kata Allah dia, wa wajadallaha indah. Yang dia jumpa ketika itu adalah sekarang ni dia berada di sisi Allah. Tahu-tahu je dah mati dah. Fawaffahu hisabah. Lalu Allah pun sempurnakan hisabnya. Apa agak-agak hisab dia? Kita akan tengok lagi. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah tu maha cepat perhitungan dia. Jadi dekat dunia macam mana? Kat dunia tadi dia mengolok-olokkan Rasulullah. Dia mengolok-olokkan orang beriman. Dia tidak peduli kepada Al-Quran. Jadi Allah balas balik olok-olokan. Masa dekat dunia Allah bagi dia nikmat. Allah bagi dia kesenangan. Allah bagi dia sehat. Allah bagi dia harta. Rupanya itu untuk jadikan dia semakin leka dan lalai daripada Allah.
Tiba-tiba dalam keadaan dia seronok dengan nikmat Allah bagi, Allah cabut nyawa dia dalam keadaan dia ingkar itu. Dan saat itu baru dia rasa kerugian sebab apa? Apa yang dia buat dekat dunia itu sia-sia saja. Lebih hina lagi apa dia tuan-tuan? Allah hina mereka dekat akhirat. Buka surah 20 ayat 124. Surah 20 ayat 124, muka surat 320. Muka surat 320. Jumpa dah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Baik, apa terjemahan dia? Dan barang siapa yang dia berpaling daripada peringatanku. Maksud peringatanku Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan donka. Maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Hai, macam mana kehidupan sempit? Tadi istidraj, Allah bagi nikmat macam-macam. Tuan-tuan kena ingat tadi, kita sebut istidraj tu apa dia? Umpan. Yang mengepung mereka untuk menuju ke mana? Ke neraka. Macam tuan-tuan ada nak halau kambing, nak balik ke kandang. Tuan-tuan buat apa dia belakang? Tuan-tuan kepung dia. Supaya dia makin lama makin kuncup dan dia masuk ke pagar dia. Dan sekali dia naik dia punya gate dia. Dia punya apa? Jambatan titi nak masuk rumah dia. Tapi dia belakang kita buat apa? Kita halau dia. Halau dia. Makin lama makin masuk ke dalam kawasan rumah dia. Itulah fungsi harta tersebut. Sebenarnya nampak macam luas. Hakikatnya harta tersebut sedang menyempitkan jalan dia nak pergi mana? Ke neraka. Dia terkepung. Tak boleh lari lagi dah. Harta tu dah buat dia duduk kiri kanan, nak pergi mana pun dia rasa mewah, rasa enjoy. Last sekali dia masuk ke dalam neraka. Itu maksud apa dia? Baginya kehidupan yang sempit. Bukan isu sempit tu hanya orang susah. Bukan itu. Tapi sempit tu apa dia? Dia tak nampak lagi dah jalan ke syurga. Dia disempitkan jalan ke neraka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami himpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan orang yang buta. Kenapa pula buta sedangkan dulu dia celik? Dia tanya dekat Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Apa maksud dia? Tuhan berkata, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma. Kenapa engkau himpunkan kami dalam keadaan orang yang buta? Wa qad kuntu basira. Sedangkan dulu kat dunia dulu kami melihat. Apa sebab? Ayat 126. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah berkata, demikian juga itulah ataupun demikian itulah telah datang ayat-ayat kami kepada engkau.
telah datang Al-Quran daripada Rasulullah kepada engkau. Orang-orang beriman bersama Rasulullah bawa Al-Quran itu kepada engkau. Fanasitaha. Lalu engkau lupakannya. Tuan-tuan, lupa ni maksud dia apa dia? Kadang imam kita jadi imam ke, tuan-tuan lupa ayat. Adakah ini maksud dia? Semoga Allah pelihara kita. Lupa kat sini maksud dia apa? Meninggalkan. Lupa ada dua maksud, tuan-tuan. Satu, lupa tu maksudnya hilang. Allah, lupalah nak bawa ini. Itu maksudnya hilang daripada ingatan kita. Tapi lupa kat sini maksudnya apa? Dia tinggal. Contohnya, ada girlfriend lama datang. Contoh. Lepas tu kawan kita kata, tu girlfriend lama kau datang. Dah lah, aku dah lupakan dia. Lupa kat situ, lupa apa, tuan-tuan? Lupa tak ingat ke? Lupa tu tinggalkan dah. Tinggalkan maksud dia. Jadi lupa kat sini maksud dia apa dia? Masa Allah bagi Al-Quran, kamu tinggalkan Al-Quran. Campak ke belakang dia. Wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah pada hari ini, engkau akan dilupakan. So Allah hina mereka dekat akhirat pula. So dekat sana, dalam keadaan ada yang dibutakan mata dia. Dahsyat lagi apa dia, tuan-tuan? Orang munafik ni, Allah tipu lagi mereka. Nanti dekat titian sirat, mereka dapat cahaya. Rupanya apa dia? Dah sampai ke titian sirat, Allah padam cahaya tersebut. Hilang terus. Ini kita sempat tak? Okey, sempat dulu. Tuan-tuan buka surah 57. Surah 57. Ini kemuncak Allah membalas olok-olokan mereka. Dah dekat titian sirat dah. Nanti orang-orang munafik dah seronok sebab apa? Nak lepas titian sirat. Sebab ketika itu Allah bagi cahaya sekejap. Rupanya nanti dah dekat-dekat nak lintas, Allah padamkan cahaya tersebut. Buka surah 57, surah Al-Hadid. Mungkin kita azan dululah. Nanti lepas habis azan je kita baca ayat penutup ni untuk malam ni. Tuan-tuan standby dulu. Surah 57. Ayat yang ke-13. Ayat 12 dan 13. Muka surat 539. Kita azan sekejap. InsyaAllah kita sambung sikit lagi lepas azan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tuan-tuan tengok bagaimana lagi Allah memperolok balik orang-orang yang munafik ini. Tuan-tuan jumpa dah muka surat 539, tengok daripada ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul azim. Apa terjemahan dia? Pada hari engkau melihat orang-orang yang beriman, baik lelaki dan perempuan, yang cahaya mereka menyinari mereka, terpancar di hadapan dan di belah kanan mereka. Nanti orang beriman, tuan-tuan, masa dia nak cross titian sirat yang gelap tu, Allah akan datangkan cahaya di arah depan dan juga kanan mereka. Dalam surah Tahrim mereka minta Allah tambah lagi cahaya tersebut. Jangan lenyapkan cahaya tersebut. Sebab nanti dia akan lihat orang munafik kat belakang, Allah hilangkan cahaya. Nanti di akhirat juga, tuan-tuan, orang munafik dia duduk kat belakang orang beriman. Orang kafir, orang musyrik, orang yang mensyirikkan Allah, semua akan jatuh dalam neraka. Tapi orang munafik, Allah nak balas balik olok-olokan mereka dulu. So mereka pun bersama-sama dengan orang beriman
Dah nampak cahaya dah, nak cross sirat. Ini keadaan orang beriman. Ayat ke-13 baru tentang orang munafik. Allah kata, Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha. Bergembiralah kamu pada hari ini dengan ganjaran syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dalam keadaan kalian orang-orang yang kekal dalamnya. Ini untuk orang beriman. Zalika huwal fawzul azim. Itulah dia kejayaan yang sebenar-benar. Tengok ayat 13. Balasan kepada orang-orang munafik. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Pada hari tersebut juga, pada hari orang-orang munafik dan baik lelaki dan perempuan akan berkata kepada orang beriman yang dapat cahaya tadi, tunggulah kami. Kenapa cerita dia macam tu? Kenapa orang munafik panggil orang beriman tunggulah kami? Sebab ketika itu Allah nampakkan mereka tu bersama kelompok orang beriman. Tapi ketika itu mereka ditinggalkan, cahaya mereka pula makin suram dan makin hilang. Naktabis min nurikum. Kami pun nak ambil sikit cahaya kamu. Nak tumpang cahaya tu, nak masuk syurga, nak cross titian sirat. Dikatakan kepada mereka, irji'u wara'akum, pergi balik ke belakang, pergi jauh, atau pergi balik kat dunia kamu. Faltamisu nura, cari sendiri cahaya. Dekat dunia kami dah beriman dan beramal soleh, inilah usaha kami, hari ini Allah bagi kami cahaya. Dulu kalian dekat dunia kadang pura-pura. Faduriba bainahum bisuril lahu babun batinuhu fihi rahmah. Lalu dijadikan di hadapan mereka pemisah, yang ada pintu yang sebelah dalamnya adalah rahmat Allah. Jadi orang beriman pada dalam tu ada rahmat Allah. Wa zahiru min qibalihil azab, dan di baliknya tu ada azab. Jadi ada pemisah. Last tuan-tuan ayat 14. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Jadi bila mereka panggil tadi, orang beriman kata apa dia? Pergi balik ke belakang lah. Pergi jauh. Pergi balik ke dunia. Pergi cari sendiri. Jadi orang munafik panggil balik orang beriman. Mereka memanggil orang beriman dengan berkata, bukankah kami dulu bersama-sama kamu ketika di dunia? Kan tuan-tuan kita belajar surah Al-Baqarah. Bila mereka jumpa orang beriman, mereka kata apa dia? Kami beriman. Tapi rupanya mereka hanya pura-pura. So dekat akhirat, mereka ingat mereka punya tipu daya pada orang beriman tu dah berjaya. Sebab tu Allah himpunkan mereka dengan orang beriman. Tu yang mereka kata, kan dulu kita geng, kita sama beriman, kita pun infak, kita solat datang masjid. Orang beriman kata dia, benar, tapi kamu telah merosakkan diri kamu sendiri dengan memilih jalan nifak. Kamu dulu hanya pura-pura sahaja. Kamu pura sentiasa menanti-nantikan kekalahan, kejatuhan orang-orang beriman. Kalian tak sabar nak tunggu kita punya program-program, agenda Rasulullah ini gagal. Dan kamu sangsi akan pertolongan Allah terhadap orang beriman. Dan kamu terpedaya dengan angan-angan dan impian, sehinggalah datangnya ketetapan Allah, dan kamu telah diperdaya oleh syaitan dengan tipu daya. Inilah dia tuan-tuan apa? Namanya istidraj. Balasan kepada orang yang dulunya dia berpura-pura. Rupanya dalam kehidupan ini pun tuan-tuan, Allah balas balik kepura-puraan tersebut. Allah bagi dia nikmat, dia sangka Allah sayang kat dia.
Dekat akhirat nanti pula, bila dibangkitkan nanti, sampai dekat titian sirat, dia berhimpun dengan orang beriman. Tapi bila nak sampai ke syurga, dia ada blok, cahaya dia terpadam. Dia minta tolong orang beriman kata apa? Boleh belah. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara kita semua tuan-tuan daripada sikap nifak ini. Jadi sekarang itu dulu perbincangan kita untuk ayat yang ke-15. Nanti insyaAllah kuliah kita minggu hadapan, kita akan sambung ayat yang ke-16. Ayat ke-16 tu penceritaan dia tentang kerugian orang-orang munafik kerana telah menggadaikan petunjuk dan lebih rela memberi kesesatan. Jadi insyaAllah nanti kita akan bincang sama-sama ayat yang ke-16 insyaAllah. Barakallahu fikum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanallah.